Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Mahathir Abdul Rani, pengguna Beterin baru 3 bulan. Sebelum ni saya dah mengidap kencing manis dah lebih 3 tahun. Selama 3 tahun saya mengidap kencing manis ni, banyaklah kesan-kesan kencing manis yang semua orang kencing manis akan rasa. Pertamanya kencing malam lah. Kencing malam yang kerap. Kemuncak kencing malam yang kerap ni 3 kali semalam mesti bangun lah. Dulu badan saya 108 kilo, sekarang tinggal 80 kilo lah. 20 kilo dah loss. Tu biasa lah kencing manis kan. Kebas kaki, kebas tangan tu biasa. Mata kabur tu biasa. Kesan daripada glukos yang banyak dalam darah tu kan. Saya kena bacaan gula dalam darah saya 26.5. Memang sangat tinggi. Kalau ikutkan KKM nya standard 21 ke atas mesti kena warded. Tapi waktu tu saya minta tolonglah jangan warded saya cuba taat dengan ubat hospital cadangkan saya untuk ambil insulin, tapi saya refuse lah, tak nak ambil, dan saya cuma makan ubat yang diberi oleh Kementerian Kesihatan. Bila 3 tahun makan ubat hospital, lama-lama saya jadi macam rasa macam tak boleh terima, badan rasa macam nak menolak ubat hospital tu, jadi macam nak termuntah, menyebabkan saya rasa saya nak tukar ubat. Saya stop ubat daripada Kementerian Kesihatan tu, dan bila saya tengok iklan Beterin ni di Facebook, saya pun cuba order, dan saya order 4 botol sekaligus. Bila makan first 2 minggu pertama tu memang dah ada kesan, tapi bila gunakan Beterin ni rasa macam semangat tu kembali, dengan kesihatan tu kembali, dan kencing malam saya tu dah berkurangan, nak kata habis terus tak lah kan. Mungkin sekali semalam, ataupun kadang-kadang tak bangun malam pun kan. Banyak perubahan. Tidur malam, bangun pagi baru kencing kan, ataupun kadang-kadang sekali tu ada kan. Setakat ni lah yang saya rasa. Dan alhamdulillah baru ni saya accident, dan hasil mungkin daripada efek ubat juga, luka saya cepat sembuh lah. Berbanding dengan kalau kencing manis ni, selalu kalau luka dalam ni berbulan-bulan makan ni tak sampai sebulan, dan alhamdulillah nampak kesan dia yang saya rasa alhamdulillah lah kan. Lepas kita ambil Beterin ni, saya cek dalam 15 pada saya okey lah tu kan, berbanding yang sebelum ni puluh-puluh kan. Okey, Beterin ni kalau hangpa beli satu-satu mahal kan. Beli 4 160 bahagi dengan 4 botol RM40. RM40 hangpa boleh tahan sebulan. Try dulu kan. Kalau nampak nak beli satu-satu pun okey gak kan. Tapi pada saya dah try untuk 4 kotak 4 botol ni kan. Yang botol terakhir botol keempat, dan saya rasa benda ni sangat membantulah kan. Kita nak kata sebab ubat kita sembuh tak boleh kan. Kita menidakkan kuasa Allah, yang menyembuhkan adalah Allah. Usaha kita, try, cuba, dan rasakan perbezaan dia kan.